tak kuat Ada. Ha? Alang kau. Oh, alang kau ah. Oh, tipu Azan kita buat asi Oh, dah lah. Oi. Alang kau. Oh, alang kau ah. Padu. Asal ni. Ui. Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi konten kali ni. Kali ni aku turun berdua. Sahabat aku kat atas tu, sana tengah berehat Aku tengah tunggu umpan ni. Umpan aku minggu ni lewat sikit Pasal banyak order aku punya tukang gali uat tu order banyak untuk besok. Jadi dia gali dulu lah. Okey geng, cuaca alhamdulillah petang ni cerah geng. Ini sekitar JT lah geng aku dah siap semua barang-barang kat bot. Ada umpan nanti aku tu gerak pergi spot lah geng. Okey geng, aku ucapkan terima kasih atas support korang atas channel aku ni. Alhamdulillah ada sambutan yang baik. Okey geng, minggu ni air kecil minggu ni baru hari ni 21 recap maknanya pasang surut dia air ada slow sikit lah. Harap-harap ada side padu lah So geng, korang stay tune. Nanti apa-apa kau update kat spot. Alright. Dia duri. Ada duri, ada tebal tumpang gua walang gua. Bismillah. Alhamdulillah. Hilang geng. Sembilan di petang hari Alhamdulillah. Lendir-lendir dulu geng. Alhamdulillah rezeki. A few moments later. Geng, salah kamera geng. Alhamdulillah. Makan petang geng. Salah kamera Alhamdulillah rezeki.
totek. Kan? Sipu Aizan kita gasak rumah Diam-diam strike off camera Alhamdulillah. Oh tu dia lesen lesen A terbaik Oh sipu Aizan kita kena jenahah padu anak jenahah. Alhamdulillah rezeki. Dekat karang sekali padu karang dia. Goreng pun sedap. Geng, karang geng. Karang hidup Alhamdulillah rezeki. Geng, cantik geng karang dia geng. Karang hidup Spot potensi geng. Bawah pokok macam pokok kobis karang dia. Tapi ikan belum ada makan lagi geng. Spot dah cantik dah. Aku buang balik biar dia hidup. Geng, off kamera geng. Kena. Malam pun dia makan geng pinang. Kongkong dia tak? Dia kerja apa? Pinang. The next day. Assalamualaikum, selamat pagi. Dah pagi malam strike kurang geng. Air sejuk harus okey. Dia jugalah dapat pipis, semilang, gelama duri banyak. Aku sambung lagi mancing pagi ni. Harap ada strike padu Cuaca pagi ni mendung korang tengok kat sana matahari belum keluar Aku masih menunggu lagi. Nanti ada update, ada strike aku update geng. Alright, korang stay tune. Geng, dapat ikan sebelah geng. Tu dia. Aku cek umpan. Kecil geng dia telan lah geng. Telan kena ambil lah geng. Nanti kalau kita lepas pun dia mati juga. Alhamdulillah. 2 hours later. Tebal ni. Tu dia. Sipu. Aizan kita kena tebal. Mantap. Kuat Ada. Alang kau. Alang kau sipu Aizan kita buat asyik dah lah. Alang kau. Alang kau padu. Asal ni. Dia tebal. Padu bantal. Tu dia Tu dia sipu Aizan kita bantal padu betul. Mantap tu dia. Alright. Terat Alanggok. Ada. Mantap besar ni. Ada dia lah. Sokong dia. Alanggok. Alanggok Unga. Bukan tebal. Unga. Tebal ni. Unga. Angguk tebal. Tu dia. Alhamdulillah. Akhirnya. Balikan tu dia. Tebal pipi Alhamdulillah. Rezeki Alhamdulillah. Lama tunggu. Alhamdulillah. Baik. Padu geng. Alhamdulillah. Rezeki. Kabut Kau tarik ni yang tu mesti kilo lebih. tebal dia tu. Ada tak? Ada. Tu dia. Pelan-pelan tak? Tu dia sipu Aizan kita Alang kau. Apakah itu? Okey, dia lagi
Alhamdulillah, naik sipu aja kita mengamuk Obat pipi. Oh, mantap. Sasai pinggan kuning bawah. Apa perasaan awak sipu Azan? Mumpah. Dah lama tak mancing Oh, sekali dia bagi. Okey. Tapi tak tidur. Tak tidur Okey, alright. Sekali lagi. Right Ya. Tapi tak boleh lawan 3-1 tetapnya. Target lah. Apakah itu? Sembilan. Apakah itu? Tidak. Baby kan. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Orang soda kalau kamera geng. Baby bermakan geng. Telan jadi kalau lepaskan balik pun dia mati Jadi kombi besar gini pun nampak umpan geng. Alhamdulillah. Sembilan yang terakhir. Alhamdulillah. Hilang manis-manis. Sembilan geng. Mantap Okey geng. Alhamdulillah rezeki. Ni ruat pun dah nak habis lah geng. Ni tinggal balance. Dia habis umpan aku gerak balik lah geng Okey geng. Dah tengah hari geng Sekejap lagi aku nak balik. Umpan pun dah nak habis. Alhamdulillah ada juga hasil untuk dibawa pulang untuk keluarga. Tapi cuaca dah start ada angin tadi teduh je. Okey geng, korang stay tune. Nanti aku update hasil dekat JT Alright. Okey geng, aku baru je sampai JT. Alhamdulillah, selamat pergi dan pulang. Kali ni aku berdua bersama Sipu. Tu dia Sipu Haizan dia tengah kelang kabut nak buang air. Tu dia. Terbaik champion lagi. Okey geng, aku kat sini nak ucapkan ribuan terima kasih pada korang dah subscribe channel aku.
Dan yang belum, bolehlah tekan butang subscribe kat bawah. Terima kasih yang atas support korang. Mohon share, like dan komen sekali lah dengan kawan-kawan korang. Kat sini juga aku nak doakan subscriber aku dan siapa yang nonton video ni, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dijauhkan juga daripada segala penyakit lah geng, insyaAllah. Ok geng, kat sini aku nak kongsikan sedikit hasil aku mancing dengan si Faizan tadi berdua turun petang semalam. Ni dah pukul 1 dah turun lah, aku balik lah aku dah habis. Ok geng, kat sini ada ikan champion kali ni geng. Ada tebal pipi saya botol lah, ada seekor. Yang ni sedap-sedap lah, saya pinggan. Ada ikan unga geng, nak jenahak lah. Ada lebih kurang dalam 4 ekor, 5 ekor. Ikan karang, dapat ketam geng. Ni sepit ni umpan tadi, naik geng. Ada ikan sebelah first time dapat ikan sebelah ni. Aku nak try goreng, sedap tak sedap ni, nak rasa. Ada 9 2 ekor geng. 9 ada 9 2 ekor. Ada ikan duri lah, duri yang glamour lah spesies wajib. Alhamdulillah geng, petang ni pun cuaca kalau korang tengok kat sana panas Alhamdulillah dah. Angin pun dah beransur teduh mancing pun selesa. Ok geng, aku sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang support aku selama ni. Dan aku akhiri konten aku kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.